Oktober ni Malaysia digemparkan dengan satu perlumbaan yang sangat-sangat ditunggu, iaitu perlumbaan F1, okey. Yang mana asal dekat Bahrain, tapi adalah masalah sikit mereka buat kat Malaysia. Tapi aku tak mau cakap benda tu. Ni yang penting kat depan aku ni, nampak? Ini aku ada sebiji. Nak kata let's go, bukan. Sebab ni bukan original dia. Yang ni kopi ori. Walaupun kopi ori, apa tahu tak, dia punya nak pasang dia ni dekat bawah ni ada 1642 pieces, yang mana macam yang original, okey. Dan dia macam saya hampa tengok kat sini pun ada umur untuk nak pasang benda ni 18 ke atas saja. Ni kotak. Jom kita tengok yang asli dia. So ni tengok yang aku dah siap pasang selepas 8 hari kot. Dia punya stiker pun cantik. Hampa tengok, memang cun dia punya detail dia tu. Dan dekat bahagian atas ni hampa boleh buka, hampa boleh tengok enjin, okey. Yang mana kalau hampa gerak tayar, dia bergerak sekali weh. Memang gempak. Dan hampa tengok sini lah saiz memang besar. Dan benda ni function, okey. Hampa tengok dekat bahagian atas ni kita boleh kawal dengan roda. Hampa tengok kita gerak ke kiri, kanan, nampak? So tengok baik kenapa nak dapatkan juga Mercedes AMG F1 ni, yang mana aku dah letakkan beg ni kat bawah. Harga memang betul-betul murah, tak sampai 100 pun hampa dah dapat sebiji dah. So tengok baik dapatkan cepat.